Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atamu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'unal qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan moga-moga kita dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik dalam urusan agama sesuai dengan sabda junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din." Barang siapa yang Allah nakkan dengan dia kebaikan, nescaya Allah beri dia faham dalam urusan agama. Allahumma faqihna fid din. Dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala akhlak yang mulia sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq." Hanya saja saya dibangkitkan demi untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Alhamdulillah, pagi ini sebagaimana biasa insya-Allah kita akan menyambung pengajian kuliah duha bulanan kita menggunakan kitab Kekeliruan Umat. Inilah jawapannya susunan Al-Fadhil Ustaz Muhaddir bin Haji Jul hafizahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Kita sampai ke muka surat 136, iaitu subtopik tajuk tawassul. Baik, kenapa Ustaz Mahdi masukkan tajuk tawassul dalam kitab Kekeliruan Umat ini? Kerana memang amalan tawassul ini telah ditimbulkan kekeliruan oleh segelintir umat Islam yang mempertikaikan amalan tawassul ini, menghukum ianya sebagai amalan yang haram, tak boleh buat, dan bahkan ada yang sampai menghukumnya sebagai amalan yang syirik. Jadi ini satu kekeliruan yang serius, kerana satu amalan yang berdalilkan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diamalkan oleh para sahabat, kemudian diwarisi dari satu generasi menjadi ijma', kesepakatan umat Islam, tiba-tiba dikatakan haram bahkan syirik. Ini satu kekeliruan yang serius, dan bahkan di negara kita ini kalau kita perhati memang ada golongan sebegini, yang mana mereka itu melarang orang daripada bertawassul. Tapi bukan semua jenis tawassul. Ada hanya tawassul tertentu sahaja yang menjadi kekeliruan. Ada tawassul yang sepakat. Jadi apa dia tawassul? Tawassul ini adalah perkataan bahasa Arab daripada perbuatan verb fa'il namanya tawassala. Kalau past tense dia, fa'il madinya tawassala. Kalau present and future tense dia, fa'il mudhari' adalah yatawassalu. Tawassala yatawassalu, maka namanya ada perbuatan itu namanya tawassul, tawassulan. Jadi tawassul ni dia ada kaitan dengan perkataan yang namanya wasilah. Kalau kat buku tu sama dia ada catat, tawassul berasal dari perkataan wasilah. Wasilah dari segi bahasa adalah jalan ataupun cara, sesuatu yang menyampaikan. Sebelum saya pergi lebih lanjut,
peringatan khusus di bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan ini oleh kerana kita tak makan minum, kadang-kadang kita cepat mengantuk. Jadi pesanan kalau ada yang nak tidur masa kuliah kita, jangan lupa baca doa tidur. Bismikallahumma ahya. Ya. Tak, itu doa kalau nak tidur dekat bilik. Ingat lagi ya, doa kalau nak tidur dalam kuliah dia pendek sikit ya. Ini saya dapat daripada Tuan Guru Syekh Nuruddin, iaitu Bismikallahumma amut ya, meninggal terus. Tidak perlu hidup lagi. Susah-susah datang kuliah kita tidur ya. Bismikallahumma amut, meninggal terus. Ini gurauan daripada beliau saya sampaikan. Bukan serius, jangan ambil serius pula. Ini mana dalil? Memang tak ada dalil lah. Mana ada dalil macam itu ya. Itu guruan daripada Tuan Guru Syekh Nuruddin yang saya sampaikan kepada tuan-puan, moga-moga semangat balik ya. Yang mana dah mula mengantuk tu, moga-moga kalau meninggal pun tak bagus juga kan. Eloklah kita hidup, boleh belajar lagi. Baik. Jadi wasilah ini adalah jalan ataupun cara, ada yang disepakati dan ada yang menjadi pertikaian. Yang cara dimaksudkan di sini adalah cara, dia ada boleh jadi umum ya. Cara untuk kita dapat ridha Allah. Apa cara nak dapat ridha Allah? Ya taat pada Allah. Menjalankan segala seluruhan ya, zahir dan batin, menjauhi segala larangan zahir dan batin. Sebab benda yang wajib ni ada yang batin juga. Bersifat dengan sabar, dengan syukur, dengan tawakal. Itu kewajipan-kewajipan batin. Tak nampak kita sedang sabar, tak nampak kita sedang bersyukur, tapi ada pahala bila kita sabar dan kita syukur. Demikian ada larangan-larangan batin, umpama hasad, kita dengki, sombong, takabur, riak, nak menunjuk-nunjuk. Orang tak nampak kalau kita sombong. Kecualilah kalau kita buat sesuatu yang menzahirkan kesombongan kita, oh sombongnya dia ni. Ya. Tetapi kalau kita diam saja, dalam hati kita merasakan kita paling hebat, ya, kita paling betul, itu sombong, itu haram. Tapi haram yang batin. Nak dapat ridha Allah, haram yang batin pun kita kena buang. Itu datang ilmu tasawuf tu. Ya, tujuan ilmu tasawuf bukannya nak terbang di udara. Ada pula orang bertarikat, bertasawuf, tujuan dia boleh terbang di udara. Lah susah-susah, boleh cakap dapat terbang je. Online boleh, pergi beli dekat kaunter boleh. Terbang kita. Bukan tujuan tasawuf dan tarikat nak terbang atau nak jalan atas air. Ya? Tujuan tasawuf dan tarikat nak menjalankan kewajipan batin, menghiasi diri dengan sifat yang terpuji dan menjauhi benda-benda yang terlarang secara batin, iaitu membersihkan hati daripada sifat-sifat yang terkeji. Jadi nak dapat ridha Allah secara mudah sebut ya, buat belum tentu mudah sebutnya, iaitu kita laksanakan apa sahaja perintah Allah, dalam bentuk suruhan kita lakukan, dalam bentuk larangan kita jauhi. Tapi ada juga wasilah yang lebih khusus, iaitu kita nak mendapat perkenan doa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Doa itu sendiri ya adalah satu usaha ikhtiar yang kita lakukan dalam bentuk ibadah. Dari satu sudut, doa itu adalah wasilah, iaitu cara kita nak dapat sesuatu hajat, kita berdoa ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Doa usilahul mukmin. Doa itu adalah senjata bagi orang yang beriman. Akan tetapi daripada sudut yang lain, doa itu sendiri adalah ghayah. Doa itu sendiri adalah tujuan. Kenapa? Kerana tujuan kita diciptakan oleh Allah ni supaya kita beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mereka itu menyembah, beribadah kepada aku. Jadi doa kata Nabi SAW, huwal ibadah. Doa itu kata Nabi, dia adalah sejenis ibadah. Bahkan dalam riwayat yang lain Nabi SAW bersabda, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah otak kepada ibadah. Jadi dalam sudut bahawa doa itu adalah ibadah, maka berdoa itu adalah tujuan. Apa beza? Bezanya kita ini sentiasa berdoa walaupun kita dah dapat tujuan kita. Kotlah ada orang, dia ada tujuan dia nak jadi YB, nak jadi menteri besar, nak jadi menteri apa. Jadi kalau dia faham doa ini adalah satu tujuan, dah dapat jadi YB pun dia berdoa lagi, dah dapat jadi menteri pun dia masih berdoa lagi. Tapi kalau dia tak faham konsep itu, aku dah dapat, dah cukup dah, tak payahlah doa lagi. Tidak, doa itu menzahirkan kehambaan. Habis kamu dah dapat, ya dah lah benda lain lagi. Doa selamat dunia akhirat kan lebih penting daripada dapat jawatan. Doa taat kepada Allah kan lebih penting daripada jadi menteri.
Teruskanlah berdoa. Ada orang na'udzubillah setelah dia dapat hajat yang dia minta, dia tidak lagi berdoa. Ya, ini tak betul. Memang doa daripada satu sudut wasilah, jalan untuk kita dapat sesuatu hajat, kita minta kepada Allah. Tapi daripada sudut yang lain, doa itu sendiri adalah tujuan. Kerana tujuan kita hidup adalah untuk beribadah, dan doa adalah ibadah. Baik. Jadi ini skop perbincangan kita, ya. Bukan yang umum tadi, bukan wasilah dalam bentuk nak dapat ridha Allah, ya, itu luas. Dalam skop yang lebih kecil, wasilah atau tawasul yang kita maksudkan di sini adalah cara berdoa yang mana kita menjadikan itu sebagai jalan untuk dapat perkenan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita ambil yang disepakati dahulu. Jangan kita ambil yang keliru-keliru dahulu, ya. Kita ambil yang jelas, semua orang terima, iaitu at-tawassulu bi asma'illahil husna. Pertama, kita itu bertawassul dengan nama Allah, ya. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Bagi Allah Ta'ala itu mempunyai nama-nama yang elok, maka serulah, berdoalah kepada Allah tu dengan nama-nama yang tadi. Jadi kalau kita tawassul dengan nama Allah, itu sepakat umat Islam, tak ada yang keliru, semua setuju ini satu tawassul yang baik, yang masyru'. Seumpama misalnya, kalau kita nak dapat rezeki yang luas, yang halal, boleh tak kita doa terus, Allahumma rzuqni rizqan halalan wasi'an tayyiban. Ya Allah, berikanlah kepadaku rezeki yang luas, yang halal, yang elok. Ya, boleh tak kita nak doa macam tu direct? Boleh. Ya, tawassul ni tak wajib. Ya, setakat yang saya mengaji lah, belum jumpa lagi pandangan ulama mengatakan berdoa secara tawassul tu hukumnya wajib, tak ada. Paling-paling sunat. Mungkin-mungkin juga harus, boleh. Tetapi yang kata wajib tak ada. Jadi kalau kita nak doa direct, ya Allah berikanlah saya rezeki yang luas lagi halal, boleh, silakan. Doa saja direct macam itu boleh. Tetapi kalau kita memilih untuk doa secara tawassul, dan tujuan daripada tawassul ini adalah biasanya dia akan lebih cepat mendapat perkenan doa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah boleh bagi pada kita hajat kita tanpa kita berdoa pun. Kalau nak suluh dengan hakikat, kita sakit misalnya, kita sabar je, tak doa pun. Ya Allah, sembuhlah penyakit aku. Boleh kita doa. Boleh kita minta orang doakan kita. Orang datang ziarah kita, kita kata, bang tolonglah doakan saya supaya sembuh, ya, tak tahan saya menderita sakit ni. Boleh. Tapi kalau awak memilih untuk tak berdoa, awak sabar saja, tiba-tiba Allah bagi sembuh, boleh tak? Boleh. Kesembuhan itu tak tergantung dengan doa, tapi doa tu bagus. Kerana doa tu menzahirkan kehambaan. Kita berdoa bukan kerana kita tidak redha dengan takdir Allah. Kita berdoa kerana kita mengakui bahawa kita ni lemah. Yang berkuasa hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam doa istikharah misalnya, tuan-puan masih buat istikharah ke sekarang? Ke dah lama tak buat? Oh, last sekali masa ada orang masuk Minang dulu. Oh, lama betul tu. Ya. Jadi doa istikharah kan kita kata, fa innaka taqdiru wala aqdir. Sesungguhnya engkau ya Allah Maha berkuasa, aku tidak berkuasa. Wa ta'lamu wala a'lam. Kamu Maha mengetahui, aku tak tahu sebenarnya. Aku mungkin nampak benda ni baik, tapi boleh jadi kalau aku lakukan ianya buruk untuk aku. Sebab tu kita istikharah, kita pulangkan balik pilihan tu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wa anta allamul ghuyub, dan kamu mengetahui segala yang baik. Ya. Baik. Jadi kita itu berdoa boleh secara direct, boleh juga kita tawassul dengan nama Allah. Alang-alang kita tu nak minta rezeki, kita sebut ya Razzaq, wahai yang Maha pemberi rezeki, urzuqni rizqan halalan wasi'an tayyiban. Bagilah pada saya rezeki yang halal, yang luas lagi, yang elok. Wahai yang Maha pemberi rezeki, itu makna kita dah tawassul dengan nama Allah. Kita nak supaya kita ini bijaksana. Kadang-kadang kita rasa aku ni tak berapa boleh fikir dengan bijak, asyik kena tipu saja, asyik kena scam saja dengan orang. Jadi kita kata ya Hakim, wahai yang Maha bijaksana. Jadi kita harap dengan tawassul nama Allah tadi, Allah kurniakan kita satu kebijaksanaan. Demikian kalau kita nak satu kekuatan, satu kedudukan posisi yang kekuh, kita minta ya Matin. Nak berdepan dengan musuh misalnya, ya Jabbar, ya Qahhar, ya Muntaqim. Kita sebut nama-nama Allah, ya Jabbar yang Maha gagah perkasa, ya Muntaqim yang akan memberi balasan, revenge kepada orang-orang yang melakukan kesalahan dan seterusnya. Yang ini sepakat
di kalangan umat Islam tidak ada kekeliruan bahawa bertawassul dengan menggunakan nama-nama Allah itu adalah tawassul yang baik, yang dibenarkan. Yang kedua yang masih sepakat di kalangan umat Islam adalah at-tawassulu bil a'malis salihah. Kita bertawassul ketika berdoa, kita menyebut amal-amal soleh. Dalam kejadian 3 orang di kalangan Bani Israel masuk ke dalam satu gua, lalu berlaku runtuhan yang menutup ruang untuk keluar daripada gua. Pintu gua tu tertutup. Jadi masing-masing bertawassul kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang tawassul dengan perbuatan baik kepada ibu bapa, ada yang bertawassul kerana dia tu tak jadi melakukan perbuatan zina. Kerana buat baik ini bukan hanya kita buat satu benda yang baik, kita menahan diri daripada melakukan perkara yang haram juga, itu termasuk amal soleh. Jadi contoh, misal katalah ada antara tuan-tuan dahulu bekerja bertugas sebagai pegawai tinggi kerajaan yang diberi amanah untuk meluluskan projek itu, projek ini. Ya, tuan punya sign laku. Kalau sign lulus, tak sign tak lulus. Ya, tiba-tiba ada orang yang ada keperluan untuk diluluskan permohonan dia, bagi tawaran dalam RM100,000 kepada tuan, kalau tuan luluskan saya akan bagi. Baca dalam berita baru ni ada orang dapat 1 juta dalam beg. Masya Allah. Kata dia tak logik. Tak logik apa? Itu dari segi hukum akal harus secara akli satu orang bawa beg berisi RM1 juta. Itu mustahil. Terlampau berat je. Saya pun tak pernah pegang beg RM1 juta. Paling RM1,000, RM2,000 tu pun dah banyak. Ya. Jadi tiba-tiba bila ada orang tawar macam itu, kita ingat bahawa perbuatan rasuah ini haram. Kita baca dalam berita-berita tu kadang-kadang yang beri rasuah ditangkap oleh SPRM dan didakwa. Kadang-kadang yang terima rasuah dia ditangkap dan didakwa. Jadi habis itu yang beri jadi saksi. Saya yang bagi beg kat dia. Kan? Kadang-kadang macam tu. Kadang-kadang yang terima rasuah yang didakwa, yang beri rasuah pula jadi saksi atau sebaliknya. Tapi dalam Islam, ar-rashi wal murtashi kilahuma finnar. Orang yang bagi rasuah, orang yang minta rasuah, terima rasuah, dua-dua masuk neraka. Jadi kita ingat, kita teringin juga, RM100,000 dekat-dekat nak raya, macam-macam boleh selesai ni. Ya. Jadi teringin tu memang teringin. Tapi kita kata tak apa. Jadi kita tolak. Itu masa bila tu? Masa kita kerja dulu. Ya. Sekarang kita dah tak bekerja, kita nak ambil suasana yang tenang, ada kawan-kawan, ada aktiviti yang positif. Semalam Alhamdulillah buka puasa, saya terasa kemeriahan berbuka puasa kat sini tu kan, dengan kemahnya, ya, dengan keluarga dan Masya Allah, saya tumpang ya, kemeriahan yang ada pada tuan-puan. Jadi bila tuan-puan tuan tadi dah tak bekerja, decide untuk duduk di sini, ya. Lalu Allah uji pula dengan penyakit, ya. Obat cara macam ni tak sembuh, ya, obat doktor belum sembuh lagi, homopati pun belum jadi lagi, suplemen herba pun belum sembuh lagi. Akhirnya angkat tangan, ya Allah ya Tuhanku, satu masa dahulu aku pernah ditawarkan rasuah, dan Kau Maha mengetahui ya Allah bahawa aku sangat teringin untuk mengambil rasuah tersebut. Tapi oleh kerana aku tidak mahu melakukan perkara yang Kau larang ya Allah, aku tolak. Kalaulah itu ada nilai amal soleh di sisimu ya Allah, sembuhkanlah penyakitku ini. Itu contoh, ya, contoh bagaimana seseorang itu boleh bertawassul dengan amal soleh. Sebegitu sepakat umat Islam bahawa tawassul macam itu bagus. Tawassul macam itu dibenarkan. Mula berlaku sedikit sebanyak kekeliruan adalah bila mana melibatkan isu bertawassul dengan orang soleh. Dengan amal soleh, okey, clear. Ya, 100%. Tapi dengan orang soleh dia dah jadi 50-50. Kenapa? Kerana ada seorang tokoh yang kontroversi kurun ke-8, iaitu Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala. Beliau mempunyai pandangan yang berbeza dengan kesepakatan para alim ulama sebelum itu. Beliau mempertikaikan amalan tawassul, tapi bukan semua. Kalau tawassul dengan orang soleh yang masih hidup, yang itu beliau pun okey. Apa maksud tawassul dengan orang soleh masih hidup? Yang mana mungkin di kalangan kita ni ada seseorang atau 2-3 orang yang kita lihat Masya Allah tabarakallah orangnya soleh, menunaikan kewajipan, menjauhikan larangan, ya, rajin buat amalan-amalan sunat, ya, terzahir kesalehan itu pada orang tersebut. Lalu bila kita ada hajat, kita berjumpa dengan orang soleh tersebut, kita kata, Tuan Haji, saya ada hajat begini-begini,
mohon Tuan Haji tolong doalah kepada Allah. Dia kata insya-Allah lah, saya doa. Contoh macam kami pergi ke Mesir, ada kawan yang pernah ada pengalaman kat situ, dia kata ni lelaki ni yang duduk kat sini ni orang soleh. Jadi biasanya orang minta dia doa, pergilah minta. Jadi macam itu sepakat, boleh. Sebab dia kata Ibn Taymiyah alasannya kerana orang hidup ni dia mukallaf, dia ada tuntutan buat ataupun tinggal. Jadi bila dia diminta untuk berdoa, maka sunat dia doa. Ada hukum bila dia berdoa tu sunat, dapat pahala. Jadi tawassul dengan orang soleh yang masih hidup juga tidak ada pertikaian. Ya, bukan Ibn Taymiyah seorang saja, ulama lain juga kata boleh. Sepakatlah semua. Cuma Al-Imam Ibn Taymiyah mempunyai pandangan yang berbeza dalam isu bertawassul dengan orang soleh yang telah meninggal dunia. Iaitu kalau tadi tawassul dengan amal soleh, kita sebut amal soleh dalam doa, kita minta ya Allah dengan berkat amal solehku ini tunaikanlah hajat aku. Maka bertawassul dengan orang soleh, kita sebut orang soleh. Misalnya ya Allah, ada satu yang nasyid tu, kasidah saya tak berapa pandai, tapi saya masih macam ingat lafaz dia tu, ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana, kan? Itu tawassul lah tu. Ya Rabbi bil Mustafa, ya Tuhan dengan Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Mustafa itu maknanya Nabi yang terpilih. Baligh maqasidana, sampaikanlah segala maksud tujuan kami. Boleh saja kita kata Allahumma ataupun ya Rabb baligh maqasidana, wahai Tuhan sampaikanlah segala tujuan kami. Ya boleh. Tapi kita memilih untuk tawassul, kita kata bil Mustafa, atau kita kata dalam doa bijahin Nabi, dengan kemuliaan Nabi, atau kata bi Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jalani, dengan kemuliaan Syekh Abdul Qadir Jalani, Sultanul Auliya, iqdi hawaijana, perkenankanlah hajat-hajat kami. Yang doa seumpama inilah yang menjadi kekeliruan bila mana orang yang ikut kepada Imam Ibn Taymiyah, mereka mengatakan perbuatan seperti itu haram, alasannya kerana orang soleh itu telah meninggal dunia. Baik, haram ini hukum atau tidak? Saya tanya kepada tuan-puan lah ya, haram ni hukum syarak atau bukan? Ini puasa umat terdahulu, tak boleh cakap ya, puasa umat terdahulu dia tak boleh cakap ya. Dia haram tu hukum. Kan orang selalu tanya, Ustaz apa hukum ni? Ustaz jawab haram. Ni apa hukum ni? Ustaz wajib. Ni apa hukum macam ni? Sunat. Hukum syarak lah tu ya. Jadi haram ni hukum syarak. Hukum syarak kita boleh letak sesuka hati ke kita kena ada dalil? Kena ada dalil. Sekarang ini masalahnya mengharamkan tawassul dengan orang yang telah meninggal dunia ini tidak ada dalil. Pernah tengok dalam kitab Majmu' Fatawa Al-Imam Ibn Taymiyah yang mengharamkan tawassul dengan orang yang telah meninggal dunia pun tak jumpa dalil, kecuali beliau mengatakan saddan lizari'ah, menyekat jalan, kut-kutlah bila orang tu tawassul nanti dia ingat orang mati tu yang bagi jadi syirik. Sad zari'ah dia kata. Jadi sad zari'ah ni memang betul ada dipertimbangkan oleh para alim ulama dalam menetapkan hukum ya. Contoh, satu orang dia adalah pemilik senjata, dia ni pandai buat senjata, jadi banyak senjata yang dia buat ya, dia kilangkan. Dari segi hukum syarak, sebagai pemilik dia ada freedom of transaction, dia bebas untuk menjual kepada pembeli yang berminat ya. Ini saya cerita dari segi hukum syarak lah. Dari segi undang-undang negara, kalau orang tu buat pistol dia boleh jual ke? Itu ada undang-undang lain kan, ada mungkin ada larangan salah ke apa ke. Ini bercakap dari segi konsep syarak, pemilik barang ada huriyatut tasarruf, freedom to transact, boleh jual beli, willing buyer, willing seller, asal ada pembeli yang berminat, halal untuk dia jual kepada pembeli tadi. Tetapi dalam keadaan misalnya na'udzubillah berlaku perang saudara sesama umat Islam, di tempat orang tu jual senjata, sesama umat Islam berperang, berbunuh-bunuhan, lalu puak-puak yang bertelagah ni datang untuk beli senjata daripada dia, ketika itu berubah hukum itu menjadi haram.
saddan li zari'ah, menyekat jalan daripada bila dia jual senjata itu nanti akan digunakan untuk membunuh orang Islam. Membunuh orang Islam tu haram. Ya. Bunuh orang kafir pun haram, kecuali dia kafir harbi. Dia bagi dah istilah ni enemy combatant. Orang yang sedang memerangi kita, itu lain. Even orang kafir pun kita tak boleh bunuh dia. Ya. Jadi membunuh itu haram. Menjual senjata kepada pihak-pihak yang sedang bertempur dalam keadaan begitu, itu boleh menjadi wasilah kepada perkara yang haram. Maka ketika itu berubah hukum menjadi haram. Itu contoh sad zari'ah. Tapi bila mana dikatakan kalau doa tawassul itu boleh jadi syirik, itu tidak ada indikasi. Kerana ketika dia hidup pun kita tak anggap dia yang menunaikan. Apabila kita tawassul dengan orang saleh yang masih hidup, kita ingat dia macam Tuhan, dia yang boleh bagi pada kita. Kan tidak, dia hanya wasilah. Tetap juga yang memperkenankan itu adalah Allah. Bila kita kata ya Allah dengan kemuliaan Nabi-Mu, ya Allah dengan kemuliaan Syekh Abdul Qadir Jalani, pasti kita tahu Nabi adalah makhluk Allah yang mulia. Kita tahu bahawa Syekh Abdul Qadir Jalani adalah makhluk Allah. Makanya tidak menjadi satu alasan yang logik. Sehinggalah Al-Imam Ibn Atha'illah As-Sakandari rahimahullah ta'ala, ulama tasawuf sufi yang hidup sezaman dengan Imam Ibn Taymiyah, berhujah mengatakan kalau demikian cara kamu memakai konsep sad zari'ah, maka orang-orang yang menanam anggur diharamkan. Kerana kalau ada anggur boleh buat arak. Jenuhlah kalau sad zari'ah macam itu. Dan lebih lucu lagi katanya, kalau macam itu caranya sad zari'ah, orang lelaki hendaklah dipotong zakar mereka. Kerana kalau ada zakar boleh berzina. Kalau tak ada zakar, macam mana nak berzina? Potonglah zakar mereka. Tak ada ulama yang berfatwa seperti itu. Termasuk Imam Ibn Taymiyah juga tidak berfatwa demikian. Nak menunjukkan bahawa sad zari'ah ni satu konsep yang betul, tapi aplikasinya juga mesti betul. Bukannya kamu haramkan semua benda alasan sad zari'ah. Jadi didapati bahawa mengharamkan tawassul itu adalah satu perkara yang bercanggah dengan dalil. Ya? Baik. Cuba lihat di muka surat 137. Ini dalil umum dulu ya, daripada Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Berjumpa ya, muka surat 137 bawah sekali. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. Fi'il amar, perintah daripada Allah, dan Allah perintah untuk kita bertawassul, mencari wasilah. Wabtaghu ilaihil wasilah, dan carilah kepada Allah itu wasilah, jalan. Tapi ini masih dalil umum. Kerana solat juga wasilah, berselawat juga wasilah, kita bersedekah juga wasilah. Ini umum ya, dalil ini umum. Dan kita angkat tangan berdoa sebut amal soleh juga wasilah. Kita angkat tangan berdoa sebut orang soleh juga wasilah. Dia masih umum lagi. Ada dalil yang lebih khusus, iaitu dalam hadis ya. Nabi SAW bersabda, man kharaja min baitihi ila salati faqala Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina 'alaika. Barang siapa yang keluar daripada rumahnya untuk pergi solat, kat sini untung ya, ayat macam tempat bilik saya duduk tu, keluar daripada bilik je dah tempat solat dah, dekat ya. Jadi kita sunat baca doa ini, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu dengan hak mereka yang memohon kepadamu. Wa as'aluka bihaqqi mamsyaya haza, dan aku memohon dengan hak perjalanan aku ini. Fa inni lam akhruju asyaran wala bataran wala riya'ah. Aku tidak keluar dalam keadaan kufur, nikmat, sombong dan menunjuk-nunjuk, tidak. Ataupun sum'ah, nak bagi orang semua kenal aku ni orang soleh, tidak. Kharajtu tiqa'a sukhtik, aku keluar ni nak jauhi daripada kemurkaanmu. Wa btigha amardatik, dan aku keluar ni nak cari redamu. Fa as'aluka an tu'izani minan nar wa an taghfir li dzunubi. Lalu aku mohon supaya engkau jauhi aku daripada api neraka, dan engkau ampunkan bagiku dosa-dosaku, dan seterusnya. Jadi kaitannya adalah yang bihaqqis sa'ilin tadi, wa dengan bihaqqi mamsyaya itu satu bentuk tawassul. Yang lebih jelas lagi adalah lihat di muka 140. Yang tadi masih belum direct sangat ya. Yang ini yang lebih jelas. Daripada Sayyidina Utsman bin Hunayf radhiyallahu anhu, beliau berkata, anna rajulan dariral basari atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala
bahawa seorang lelaki yang buta matanya datang berjumpa dengan Nabi SAW, lalu dia meminta, ud'ullaha an yu'afiyani, tolonglah wahai Rasulullah, doakan kepada Allah supaya Allah sembuhkan saya daripada kebutaan ini. Qala in syi'ta da'ut wa in syi'ta sabarta fahuwa khairul lak. Lalu Nabi SAW menjawab, kalau kamu mahu, ya saya boleh doakan, dan sekiranya kamu mahu, kamu boleh bersabar, dan bersabar itu lebih baik buat kamu. Qala fad'uhu. Lalu orang betul itu kata, tolonglah doa. Sebab dia, alasan dia tak ada orang nak pimpin dia, ya. Kalau orang buta ada orang tolong pimpin, itu senang. Kadang-kadang kita makan kat kedai, ada orang datang, orang buta datang jual tisu, ada orang pimpin dia. Yang ni dia tak ada orang nak pimpin dia, jadi susah. Bila susah dia minta supaya Nabi doakan. Lalu Nabi SAW, instead of Nabi doakan, Nabi ajar dia cara yang dia boleh usaha sendiri. Qala fa'amarahu ayatawadda'a. Lalu sahabat menceritakan bahawa Nabi SAW menyuruh orang buta itu berwudu. Fayusina wudu'ah, dan wudu itu bagi elok, bagi sempurna. Wa yad'u bihadzal du'a, dan Nabi ajar orang buta itu berdoa dengan doa ini. Allahumma inni as'aluka, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu. Ya, ini doa biasa, bukan doa tawassul. Sebab ada orang yang anti tawassul, dia akan bangkang macam ni. Dia kata, apa yang susah-susah sangat nak tawassul? Doa direct tak boleh ke? Jawab dia, boleh. Tak ada pula orang kata doa direct tak boleh. Kamu nak doa tanpa tawassul tu boleh. Masalahnya kamu nak mahramkan tawassul tu tak ada dalil, itu je. Kita bukan nak wajibkan orang tawassul, tidak. Kita tak nak orang mengharamkan satu benda yang tak haram, ya. Jadi seterusnya, wa atawajjahu ilaika binabiyyika Muhammadin nabiyyir rahmah, dan aku bertawajuh menghadap kepadamu dengan nabimu Muhammad, nabi rahmat. Ini namanya tawassul, yang menghadap kepada Allah dengan nabi. Nak siapa yang ajar ni? Nabi ajar. Adakah mungkin Nabi ajar benda haram? Ya mustahil. Tak mungkin Nabi ajar benda haram. Bahkan Nabi ajar lebih pada itu, sebut nama Nabi, ya Muhammad, wahai Muhammad, inni tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati hazihi. Sesungguhnya aku telah bertawajuh, aku telah menghadap denganmu kepada Tuhanku pada hajatku ini. Lituqdali, supaya ditunaikan hajat itu buat aku. Allahumma fasyafi'hu fi, ya Allah, bagilah syafaat akan dia kepadaku. Qala fa fa'ala rajulu fabara'a. Jadi sahabat Nabi cerita, orang buta pun buatlah apa yang Nabi suruh, pergi berwudu elok-elok, lalu sembahyang 2 rakaat, lalu doa dengan doa yang Nabi ajar tadi. Lalu tak lama lepas itu sembuh dia, boleh melihat. Jadi ini dalil boleh tawassul dengan orang soleh. Sebut nama orang soleh dalam doa tu boleh. Lalu kata mereka yang anti tawassul ni, ini lain. Ini kan tawassul masa Nabi masih hidup. Yang kita bincang ni tawassul dengan orang yang telah meninggal dunia. Kan tawassul dengan orang soleh yang masih hidup kita sepakat. Yang dalil yang Ustaz bawa ni ketika Nabi SAW masih hidup. Jadi kita tanya pada mereka, dalil menunjukkan boleh menyebut nama orang soleh dalam doa dah ada, dan dalil ni umum. Mana pula dalil yang menunjukkan bahawa hanya boleh kalau orang soleh itu masih hidup? Menyebut orang soleh dalam doa tu dah sabit dengan dalil ni, jelas. Tiba-tiba kamu nak kata, oh itu kalau dia masih hidup, kamu kena datangkan dalil. Kamu tak boleh sesuka hati letakkan kamu punya kayu ukur, oh kalau orang tu masih hidup, ya boleh. Kalau dah meninggal dunia, tak boleh. Lebih-lebih lagi, kefahaman seumpama itu, yang kononnya kalau orang dah meninggal dunia tak boleh, bercanggah dengan kefahaman sahabat. Yang mengaji dengan Nabi itu sahabat. Sahabat Nabi ni murid-murid Nabi. Agak-agak yang faham agama ni murid Nabi ke kamu? Cuba fikir. Atau murid Ibn Taymiyah lebih faham agama daripada murid Nabi?
sallallahu alaihi wasallam? Tak mungkin. Tentulah murid Nabi faham. Yang namanya Utsman bin Hunayf radhiyallahu anhu, sahabat Nabi tadi yang meriwayatkan hadis ini, ceritanya adalah kerana beliau itu berjumpa dengan seorang lelaki yang mengadu. Lelaki ni mengadu bahawa dia ada hajat dan dia nak berjumpa dengan khalifah. Siapa khalifah? Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pada masa itu jadi khalifah, tetapi asyik terhalang. Dia gagal nak jumpa dengan khalifah. Jadi dia minta tolonglah kepada Utsman bin Hunayf. Dia mengadu cerita masalah dia. Jadi Sayyidina Utsman bin Hunayf kata, kamu baca doa ni, Allahumma inni as'aluka wa tawajjahu ilaika bi nabiyyika Muhammadin nabiyyi rahmah, dan seterusnya. Kamu baca doa tu. Lalu lelaki itu baca. Lelaki itu berdoa dengan doa tawassul bila tu? Masa Sayyidina Utsman bin Affan jadi khalifah. Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu jadi khalifah, Nabi masih hidup ke Nabi dah wafat? Ya jelas. Kalau dia bercakap tentang khalifah, berarti Nabi dah wafat. Jangankan Sayyidina Utsman khalifah yang ketiga. Kalau kita kata ketika mana Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu jadi khalifah, berarti Nabi dah wafat. Tak ada orang jadi khalifah sebelum Nabi wafat. Ya. Jadi sahabat Nabi ajar doa tawassul bila mana Nabi dah wafat. Berarti sahabat faham tak ada masalah. Kenapa? Kerana tawassul ni sebut benda yang mulia dalam doa. Ya. Nama Allah mulia tak? Mulia. Maka sepakat kita sebut nama Allah sebagai tawassul tu boleh. Amal soleh mulia atau tidak? Mulia. Maka sepakat kita menyebut amal soleh dalam doa tu boleh. Baik, orang soleh mulia atau tidak? Mulia. Makanya sebut orang soleh dalam doa macam Nabi ajar ni boleh. Nak tanya, kemuliaan orang soleh tu adakah hanya ketika masih hidup lalu terbatal dan hilang kemuliaan itu selepas kematian? Adakah begitu? Adakah orang Islam yang tergamak mengatakan masa Nabi hidup Nabi mulia, lepas Nabi wafat Nabi dah tak mulia lagi? Tak mungkin. Orang Islam tak akan cakap macam itu. Orang Islam yakin bahawa Nabi SAW mulia ketika bagi dia hidup dan mulia selepas bagi dia wafat. Tak ada beza. Jadi kenapa kamu nak membezakan sesuatu yang tidak dibezakan? Padahal asasnya menyebut sesuatu yang mulia. Dan sahabat Nabi pun ajar. Kok kamu lebih faham agama daripada sahabat Nabi? Ibn Taymiyah lebih faham agama daripada sahabat Nabi? Tak mungkin. Itu satu. Yang kedua, sekiranya memang haram tawassul dengan Allah meninggal dunia itu, tidakkah Nabi SAW wajib menyampaikan hukum itu? Kita belajar tak sifat yang wajib bagi seorang Rasul ada 4. Sidik, amanah, ya, tabligh, fatanah. Tabligh maknanya seorang Rasul pasti wajib menyampaikan apa yang Allah perintah supaya disampaikan. Hukum Allah perintah supaya disampaikan. Jadi kalau memang ada hukum haram tawassul dengan Nabi SAW selepas kewafatan, tentulah Nabi kena terangkan. Doa seumpama yang saya ajar ni, kalau saya masih hidup boleh amalkan, nanti kalau saya telah meninggal dunia satu masa nanti itu sudah haram diamalkan. Mesti Nabi kena terang. Bila Nabi diam, Nabi tak cerita, Nabi hanya hajat umum je. Ada hajat baca doa ni. Itu namanya as-sukutu fi mahallil bayan. Diam pada tempat yang baginda sepatutnya kena terang. Berarti tak ada hukum macam itu. Ini hanya salah faham daripada Imam Ibn Taymiyah. Moga-moga Allah mengampuni kesalahfahaman beliau. Tapi tak perlulah kita pula nak ta'assub dengan kesalahan beliau. Tinggalkan. Dah terbukti beliau salah. Lalu mereka cuba mendakwa lagi. Kata dia ada dalil. Ada dalil bahawa tawassul dengan orang telah meninggal dunia itu tak boleh. Lalu kita tanya, mana dalil? Kata dia, ketika berlaku kemarau, bila berlaku tidak ada hujan, umat Islam disunatkan melakukan istisqa, minta hujan. Bahkan diiringi dengan solat sunat istisqa. Kita itu solat tujuannya nak minta hujan. Kita Malaysia ni jarang. Saya ingat saya tak ada lah buat. Tentang dia pernah solat istisqa. Jarang kan? Kenapa? Sebab kita banyak hujan. Tak minta pun bersepah-sepah hujan. Kadang sampai banjir. Ya. Jadi kita jaranglah buat minta hujan ni. Di negara Arab biasa je. Saya ingat masa di Jordan beberapa kali buat salat istisqa. Sebab
Bila masuk musim sejuk, masih tak hujan, mereka dah mula bimbang. Mereka dah menyemai. Harapnya musim sejuk tu turun hujan, salji dan sebagainya. Jadi nanti lepas musim sejuk, dia akan tumbuh gandum-gandum mereka tanam ni. Kalau tak turun, jenuh lah. Tak menjadilah tanaman mereka. Jadi bila lambat sikit, patut dah turun ni, tak turun-turun lagi, akan buat istisqa. Jadi di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menjadi khalifah, berlaku kemarau yang teruk ini, dan Sayyidina Umar buat istisqa, dan Sayyidina Umar ketika berdoa kepada Allah bertawassul dengan Al-Abbas radhiyallahu taala. Al-Abbas siapa? Sahabat Nabi yang merupakan bapa saudara Nabi. Sayyidina Umar berdoa yang bermaksud, ya Allah, dahulu kami tawassul dengan Rasulmu, Engkau telah beri hujan kepada kami, sekarang kami tawassul dengan bapa saudara kepada Nabi-Mu, berilah hujan kepada kami. Itu maksud doa dia. Sayyidina Umar doa dalam bahasa Arab. Lalu kata mereka, itulah dalil tidak boleh tawassul dengan orang yang telah meninggal dunia. Kerana kalaulah boleh tawassul dengan orang yang telah mati, yang telah meninggal dunia, kenapa Sayyidina Umar tak tawassul direct dengan Nabi? Kan Nabi lebih mulia daripada Al-Abbas. Kenapa Sayyidina Umar tawassul dengan Al-Abbas? Itu menunjukkan kalau orang dah meninggal dunia, kita tak boleh tawassul lagi. Baik, kita terangkan, itu bukan dalil. Tak ada pun dalam kejadian itu Sayyidina Umar kata, ya Allah, oleh kerana tawassul dengan orang mati itu haram, maka saya bertawassul dengan orang masih hidup, iaitu Al-Abbas. Tak ada. Itulah kefahaman kamu. Kamu yang faham begitu. Kamu yang istinbat keluarkan macam itu. Dan istinbat kamu tu salah. Kerana terbukti sahabat Nabi tawassul dengan Nabi selepas Nabi wafat. Berarti kamu faham salah. Dan apa yang kamu faham bercanggah dengan keterangan yang melakukan sendiri. Yang melakukan doa tawassul dengan Al-Abbas siapa? Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Adakah Sayyidina Umar terangkan bahawa tawassul dengan Al-Abbas sebab Al-Abbas masih hidup? Sebab Nabi dah wafat maka tak boleh tawassul dengan Nabi? Tak ada. Yang ada dalam Al-Mustadrak Al-Imam Al-Hakim rahimahullah ta'ala, Al-Imam Al-Hakim mencatatkan pidato Sayyidina Umar kepada masyarakat pada ketika itu. Sayyidina Umar mengatakan yang menunjukkan motif tawassul Al-Abbas itu bukan kerana Nabi dah wafat, bukan. Sayyidina Umar mengatakan kepada orang ramai, dahulu ketika Nabi SAW masih hidup, baginda melihat, memandang Al-Abbas ni pandangan seorang anak kepada bapa dia. Apa makna dia? Nabi hormat kepada Al-Abbas. Kita semua tahu, ini sirah yang semua orang tahu, bahawa bapa kandung Nabi SAW meninggal dunia ketika Nabi SAW masih dalam kandungan. Nabi anak yatim, tak ada lahir dah, tak ada bapa dah. Jadi sangat-sangat boleh kita bayangkan, orang bila tak ada bapa, dia akan rapat dengan bapa saudara dia, bapa saudara yang sebelah ayah, the paternal uncle, macam jadi gantilah kepada ayah. Tambah-tambah Al-Abbas ni bapa saudara yang masuk Islam. Ada juga bapa saudara yang tak masuk Islam, macam Abu Lahab. Abu Lahab tu bapa saudara Nabi. Gembira dia dengan kelahiran Nabi SAW sampai merdekakan hamba perempuan. Bila dapat berita Nabi lahir, gembira. Adik aku walaupun dah meninggal, warisan zuriat lelaki, seronok. Ni orang Arab sangat seronok dapat anak lelaki. Walaupun anak saudara, dia seronok. Lalu dia merdekakan hamba. Tapi dia tak beriman. Bahkan dalam Quran menyatakan dia ahli neraka. Tabat siada abi lahabi wa tab dan seterusnya, menunjukkan dia ahli neraka. Tapi Al-Abbas sahabat Nabi, bapa saudara yang beriman kepada Nabi SAW, Nabi cukup hormat. Lalu kata Sayyidina Umar, ikutlah sunnah Nabi kamu, ikut cara Nabi. Apa maksudnya? Hormatilah Al-Abbas. Nabi kamu masih hidup dulu, hormat Al-Abbas. Jadi kamu ikutlah macam Nabi. Hormatlah juga Al-Abbas ni, jangan buat tak tahu je. Maka antara cara hormat Al-Abbas, jadikanlah dia wasilah dalam doa kamu. Bila kamu berdoa kepada Allah, sebut nama Al-Abbas. Sebab Nabi dulu muliakan dia. Jadi tujuan Sayyidina Umar tawassul Al-Abbas bukan kerana Nabi dah wafat, tapi kerana nak ikut sunnah Nabi memuliakan Al-Abbas. Bahkan itu juga kata-kata Al-Abbas ketika berdoa kepada Allah, ya Allah, kaum telah menjadikan aku wasilah kerana kedudukan aku di sisi Rasul. Mereka jadikan aku wasilah, sebut nama aku dalam doa ni
kerana aku ada posisi yang istimewa di sisi Rasulmu, maka perkenankanlah doa mereka ya Allah. Tak ada pun antara sahabat Nabi yang kata bahawa Al-Abbas ni dijadikan tawasul kerana Nabi dah wafat, langsung tak ada. Itu salah faham, su'ul faham daripada golongan yang anti tawasul, dan jelas bercanggah dengan fahaman salaf. Mereka yang kuat mendakwa salafi. Oh, kami ikut salaf. Mana ada salaf yang haramkan tawasul? Abad mai. Salaf yang mana yang haramkan tawasul? Bahkan istighosah pun, minta direct dengan orang meninggal dunia pun, tak ada salaf yang haramkan. Itu dah tidak tajuk lain. Kita bincang tawasul dulu. Ya. Jadi tidak ada, dakwaan ini batil. Dakwaan kononnya ikut salaf dalam bab ini batil. Dan ada kejadian yang mana berlaku tawasul ketika Nabi SAW telah wafat, dan tidak ada sahabat yang mengingkarinya. Muka surat 141, kisah Al-Utbi. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam kitab Al-Adhkar. Al-Adhkar ni himpunan zikir-zikir, ya. Orang yang rajin nak amal zikir, daripada mula celik mata sampai nak pejam mata, kitab Al-Adhkar ni satu kitab yang bagus. Bangun tidur tu dah ada zikir dia. Nak masuk tandas ada zikir dia, nak minum ada zikir dia, nak tidur ada zikir dia. Al-Utbi qala, daripada Al-Utbi radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, kuntu jalisan inda qabri Nabi SAW faja'a Arabiyyun. Kata, masa aku sedang duduk di sisi kuburan Nabi SAW, lalu datanglah seorang Badawi, orang kampung. Faqala, lalu orang Badawi itu berkata, Assalamualaikum ya Rasulullah. Salam kata semua, wahai Rasulullah. Sami'tullah ta'ala yaqulu, aku pernah dengar firman Allah Ta'ala, walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasulu lawajadullaha tawwabar rahima. Aku telah dengar firman Allah Ta'ala bermaksud, kalaulah mereka ketika mana mereka menzalimi diri mereka sendiri dengan melakukan dosa dan maksiat, lalu mereka datang kepada kamu dan mereka memohon ampun kepada Allah, dan Rasul turut memohon ampun buat mereka, nescaya mereka dapati Allah tu maha penerima taubat lagi maha kasihan belas. Faqad ji'tuka mustaghfiran min zambi. Lalu orang Badawi itu berkata, aku telah datang kepadamu. Nabi dah wafat. Bagi kita tak ada beza. Nabi wafat pun Nabi mulia. Nabi wafat pun Nabi hidup di alam arwah. Bukannya Nabi wafat macam orang lain. Jadi Arab Badawi ni kata, aku telah datang kepada kamu hal keadaan aku tu memohon ampun daripada dosaku, mustashfi'an bika ila rabbi, meminta syafaat denganmu kepada Tuhanku. Thumma ansha'a yaqulu. Orang Arab ni suka syair. Ya, apa-apa gembira dia syair, sedih dia syair, marah dia syair, ya. Dia pun bersyair. Ya khaira man dufinat bil qa'i a'zamuhu wa taba min tibihinnal qa'u wal akamu. Nafsil fida'u li qabri anta sakinuhu fihil afafu wa fihil judu wal karamu. Jadi kata dia, wahai manusia yang terbaik bersemadi dalam bumi jasadnya, maka harumlah lembah dan bukit dengan keharumannya. Jiwaku jadi tebusan kubur yang engkau penghuninya, dalamnya ada pribadi yang suci, pemurah lagi mulia. Lebih kurang macam itulah maksud syair dia. Qala suman sarafa. Lalu Al-Utbi menceritakan, lepas Arab Badawi tadi bagi salam, baca ayat Quran, bersyair, ya, dia pun pergi. Fahamalat li aynaya. Lalu lepas Arab Badawi itu pergi, kedua mata saya itu rasa berat, ngantuk. Ya. Oh. Fara'aitu Nabi SAW finnam. Jadi terlelap bermimpi jumpa Nabi SAW. InsyaAllah, ya. Jadi kalau kawan kita terlelap dengan kuliah, jangan kejut. Mana tahu dapat mimpi jumpa Nabi SAW. Lalu dalam mimpi itu Nabi bersabda, ya Utbi, wahai Utbi, ilhaq al-Arabiyyah fabashshirhu bi anna Allah Ta'ala qad ghafara lahu. Wahai Utbi, pergilah berjumpa dengan Arab Badawi tadi, kejar dia dan bagi tahulah berita gembira bahawa Allah telah mengampunkan baginya dosa. Baik, ada setengah orang kata, tapi ini mimpi, Ustaz. Mimpi bukan dalil. Betul lah, mimpi bukan dalil.
Tapi dalilnya adalah para sahabat tidak menganggap perbuatan orang Arab Badawi itu sebagai perbuatan yang syirik. Kalau dah syirik, telah sahabat larang. Telah sahabat tak boleh terima. Bukan kita kata mimpi itu dalil. Tapi the whole story menunjukkan pada zaman para sahabat tak ada pun yang menganggap bahawa meminta tolong kepada Nabi SAW, bertawasul dengan Nabi adalah syirik. Kerana bila dilakukan, sahabat tak komplain. Padahal kita tahu sahabat ni dalam bab hukum mereka tegas. Bahkan ada wanita yang tak setuju dengan Sayyidina Umar radhiyallahu pun dia berani bangkang. Sayyidina Umar orang yang garam. Tapi bila ada sahabat nampak, tak kena Sayyidina Umar punya pendirian, dia bangkang. Tak betul Amirul Mukminin nak hadkan mahar wanita dalam Quran sebut macam ni. Oh, macam tu. Dan Sayyidina Umar tawaduk. Betul perempuan tu cakap, Umar yang salah. Macam tu. Kita kalau kita ada jawatan, kau siapa nak tegur aku? Ya, kita tak boleh. Sebab kita pandang jawatan kita. Sayyidina Umar tidak. Dia memandang kebenaran daripada yang terbit daripada mulut wanita tadi. Betul. Jadi Sayyidina Umar terima. Jadi itu syahid dia. Jangan kamu sangka kami berdalil dengan mimpi. Tidak. The whole story menunjukkan pada zaman sahabat tidak ada yang memandang serong kepada tawasul semata-mata kerana tawasul dilakukan selepas kewafatan Nabi SAW. Utsman bin Hunayf ajar doa tawasul lepas Nabi wafat. Dalam kisah Al-Tabi, bila orang Arab Badawi itu tawasul dengan Nabi lepas Nabi wafat, tak ada satu orang pun yang kata, oh ini salah, ini haram, ini syirik, tak ada. Itu syahid dia. Itu point daripada cerita ini, bukan mimpi tadi. Jadi jelas daripada dalil-dalil tadi menunjukkan bahawa para sahabat juga bertawasul selepas kewafatan Nabi SAW. Antaranya di muka surat 145, Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, ini anak Sayyidina Umar, disebutkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad daripada Abdul Rahman bin Sa'ad radhiyallahu anhu berkata, khadirat rijlu ibnu Umar, telah kebas atau krem kaki Sayyidina Abdullah bin Umar. Faqala lahu rajulun, lalu seorang lelaki mencadangkan, uzkur ahabban nasi ilaika, sebutlah sekasih-kasih manusia kepada kamu. Mungkin orang ini pun dah tahu bahawa Sayyidina Abdullah bin Umar ni sangat kasih kepada Nabi SAW. Cuba meniru apa saja sunnah Nabi SAW. Apa yang Nabi buat, Abdullah bin Umar akan cuba buat. Mana Nabi duduk, dia akan pergi duduk. Mana tempat Nabi berehat, dia akan pergi berehat. Macam mana Nabi pakai baju, macam tu cara beliau nak pakai baju. Kasih sungguh pada Nabi SAW. Lalu kata orang ini, sebutlah nama orang kamu paling kasih sekali. Faqala ya Muhammad, wahai Muhammad. Fazahaba khidru rijlihi, lalu dengan izin Allah hilang sakit kaki beliau. Ni kalau ada geng-geng yang anti tawasul, syirik. Ni sebut ya Muhammad. Nabi dah wafat. So what? Oh, Nabi orang mati mana boleh buat apa? Orang hidup pun tak boleh buat apa. Kamu ingat orang hidup ada kuasa. Habis kamu sebut wala haula wala quwata illa billah, kamu faham tak? La haula, tidak ada daya upaya, wala quwata, tidak ada kekuatan illa billah, kecuali dengan Allah. Mana orang hidup, kalau kamu lihat seolah-olah ada kuasa, ya. Sebab musabab, ya. Orang ni boleh buat macam ni, orang ni boleh buat macam tu, ya. Tapi kalau dari segi hakikat, tak ada. Semua tu Allah yang bagi. Ya. Kita boleh bernafas ni pun Allah bagi. Kalau Allah nak tarik sejenak tu juga kita berhenti bernafas. Ya, kita boleh bercakap ni pun Allah bagi. Bahkan kita boleh bangun solat pagi tadi pun Allah bagi. Kalau Allah tak bagi, tak solat kita. Lepas tu kita kata bila disuruh hayya 'alas solah, marilah semayang, kita kata wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bukan dengan kita tak nak pergi semayang, tapi kita nak ingatkan diri kita bahawa daya upaya kita tu daripada Allah. Jadi kalau kamu nak bercakap tentang tak boleh buat apa, memang orang hidup pun tak boleh buat apa. Orang hidup ialah, tapi kan jadi sebab. Orang mati pun jadi sebab. Kesalehan orang itu tidak terbatas dengan sebab kematian. Boleh saja kita sebut dia sebab dia soleh, bukan sebab dia hidup. Kalau kamu jadikan hidup itu sebagai alasan, boleh tak kita tawasul dengan orang jahat tapi dia hidup? Dia fasik, dia zalim, dia bahkan kafir. Oleh kerana dia hidup, kita tawasul. Ya. Dengan siapa? Netanyahu ke? Sebab dia hidup.
Tak ada orang Islam yang berakal akan cakap boleh. Sebab dia tak mulia, dia orang kafir, dia zalim. Takkan kita nak tawassul dengan dia? Baik kita jangan tawassul terus, kan? Daripada tawassul dengan orang zalim. Berarti asas tawassul bukan hidup mati. Atas tawassul itu kemuliaan. Kemuliaan itu dengan kesolehan. Kesolehan tidak terbatas dengan sebab kematian. Simple. Tapi ada kata ta'assub dengan Al-Imam Ibn Taymiyah. Mereka ni pandai kata, oh kita jangan ta'assub dengan ulama. Habis? Kamu ta'assub dengan Al-Imam Ibn Taymiyah, pandangan yang jelas bercanggah dengan Quran, sunnah, ijma' pun kamu tolak, kamu masih pegang, kenapa? Jadi kita akan lihat pandangan para ulama nanti di muka surat 146 ya, ada kat situ. Kita akan sambung insya-Allah kuliah selepas daripada hari raya. Ada wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ada soalan, silakan. Sila. Masih ada masa lagi pun. Boleh ada mikrofon ke? Supaya orang boleh dengar. Kejap ya. Sana. Puasa-puasa ni kita kena jimat tenaga. Kita pinjam power daripada mikrofon. Waalaikumsalam. Ramai orang ingin menjalani makam-makam bagi Allah, makam-makam Nabi, makam Rasul. Masa berdoa, apa cara yang baik? Sebab ada orang umur, ada yang tak boleh Allah, boleh. Baik. Soalan dia adalah ramai orang pergi berziarah ke makam para wali, orang-orang soleh ataupun makam para nabi. Lalu bila tiba di makam tu, apakah cara berdoa yang baik ya? Jadi cara berdoa yang baik itu pelbagai. Yang penting doa itu dengan keyakinan bahawa perkenan doa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak doa biasa tak ada tawassul pun baik. Misalnya kita ziarah wali Allah, kita doa biasa, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu dan seterusnya. Kita doa untuk wali Allah tadi, itu baik. Ataupun kita nak doa dengan tawassul ya? Kita kata, ya Allah bi karamati hadzal wali iqdi hawaiji. Ya Allah, dengan kemuliaan wali ini kau perkenankanlah doaku. Itu pun doa yang baik ya? Tapi di sisi golongan yang tawassul tak baiklah, haram kata dia, sebab orang dah mati. Kemudian ada yang jadi pertikaian lebih serius bila mana dia minta direct dengan orang yang telah meninggal dunia. Misalnya dia pergi ke makam Syekh Abdul Qadir Jalani, dia kata, ya Syekh Abdul Qadir Jalani, Aris ni tolong saya. Ini lebih serius lagi. Yang kita bincang tadi tawassul. Tawassul tu kita masih, ya Rabb, wahai Tuhan, bijahin Nabi, dengan kemuliaan Nabi. Ya Rabb, bi Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jalani, wahai Tuhan, dengan kemuliaan Syekh Abdul Qadir Jalani. Kita masih ya Rabb lagi. Kita masih Allahumma lagi. Tapi kalau istighasah, dia akan jadi ya Syekh Abdul Qadir Jalani, wahai Syekh Abdul Qadir Jalani. Yang itu nanti akan kita bincangkan dalam bab istighasah. Akan tetapi secara umum di sisi ahli sunnah wal jamaah, meminta tolong ni ada dua jenis. Meminta tolong secara hakikat, maknanya dengan penuh keyakinan yang kita minta tolong itulah yang memberi manfaat dan mudarat, itu hanya boleh kepada Allah saja. Kepada selain pada Allah tak boleh kita minta tolong dengan yakin dia memang tolong. Tapi kalau minta tolong secara asbab, maknanya kita tahu bahawa dia sebenarnya tak boleh buat apa-apa, tetapi Allah jadikan dia sebab pertolongan. Contoh yang mudah faham, ada satu orang doktor pakar misalnya di tempat kita tahu bahawa yang menyembuhkan penyakit Allah ke doktor? Allah. Tapi tak salahlah kita minta tolong pada doktor, doktor tolonglah rawat penyakit saya, sebab doktor ni adalah sebab. Jadi kalau minta tolong kepada makhluk yang Allah jadikan sebab kepada pertolongan, boleh. Yang Allah tak jadikan sebab, tak boleh lah ya. Misalnya pergi pada batu, wahai batu tolong rawat penyakit saya. Bila masa pula batu ni jadi sebab sebagai rawatan? Jadi yang Allah jadikan sebab pada pertolongan boleh kita minta.
Tapi mesti syarat dia, kita yakin bahawa pertolongan sebenar Allah yang bagi. Kalau tadi dalam contoh tadi, wahai doktor tolonglah sembuhkan penyakit saya, itu hanya percakapan. Hati kita yakin yang bagi sembuh adalah Allah. Maksud kita tu doktor tolong bagi obat, tolong buat apa-apa treatment, itu maksud kita. Cuma bila minta tolong dengan makhluk yang jadi sebab ini, berlaku pertikaian yang tajam antara ahli sunnah wal jamaah dengan pengikut Ibn Taymiyah. Sekarang ni dikenali sebagai Wahabi. Maaf Wahabi ni sensitif sikit semua orang. Ustaz ni Wahabi pula. Ya. Dahlah aku minat Wahabi. Macam tu. Tapi itulah realitinya yang ikut, yang mewarisi fatwa-fatwa Ibn Taymiyah bercanggah dengan ijma' ulama ni Wahabi. Kalau bagi mereka tak boleh. Sebab bagi dia minta tolong hanya boleh dengan orang hidup. Kalau kamu minta tolong orang mati, itu syirkun akbar mukhrijun anil millah. Itu syirik yang besar, menyebabkan kamu terkeluar dari Islam. Maka bab istighosah tu lebih kita akan bincangkan bila sampai nanti. Tapi nak bagi maklumat umum dulu. Di sisi kita ahli sunnah wal jamaah, kalau minta dengan orang hidup pun syirik. Kalau kamu yakin orang hidup itulah yang bagi. Mana kalau satu orang dia minta tolong dengan doktor yang masih hidup, dan dia pernah yakin memang doktor tu yang tolong sembuhkan dia, bukan Allah. Kalau zahirnya orang Islam tentulah dia ingat Allah yang sembuhkan. Tapi tiba-tiba dia kata tak, bukan Allah yang sembuhkan aku. Sebab aku masa aku sakit 5 tahun aku minta dengan Allah tak pernah sembuh. Aku berobat dengan doktor ni seminggu sembuh. Doktor yang sembuhkan aku, bukan Allah. Ia syirik. Walaupun doktor tu masih hidup, syirik. Sebab dia i'tiqad doktor tu yang menyembuhkan secara hakikat. Tetapi kalau minta tolong kepada makhluk hidup atau mati, yang mana dijadikan sebab sebagai pertolongan, tidak syirik dengan i'tiqad bahawa Allah yang memberi pertolongan. Saya cakap macam ni lah, ada orang yang terpelajar, dia kata, oh kalau macam tu bolehlah kita pergi minta tolong dengan pokok, asal kita i'tiqad Allah yang bagi. Lah pokok bukan sebab. Pokok Allah tidak jadikan sebab pertolongan dengan cara kamu pergi minta, tidak. Mungkin jadi pertolongan dalam bentuk daun dia tu, kalau ikutkan pengalaman bila direbus, diminum, gula dalam darah turun. Mungkin dalam bentuk pertolongan macam tu, silakan. Akarnya mungkin dijadikan ubat, ya. Macam apa? Tongkat Ali kan, orang kata akar dia tu boleh bagi tenaga. Itu semua sebab musabab lah. Tapi Allah tak jadikan pokok pertolongan dalam bentuk kita pergi pada pokok, wahai pokok tolonglah saya. Jadi tak masuk dalam isu tadi. Dia nak pertikaikan kaedah kita bahawa boleh kita minta tolong dengan makhluk dengan i'tiqad bahawa Allah yang tolong. Itu kan betul. Katakan kamu nak pertikaikan yang itu. Tapi dalam rangka nak mempertikaikan itu, dia bawalah contoh yang pelik-pelik macam tadi. Padahal pokok bukan sebab. Kan kita kata minta tolong dua jenis. Secara hakikat hanya boleh kepada Allah. Secara asbab boleh kepada makhluk yang Allah jadikan sebab. Ada yang sampai kata macam ni, bolehlah kita minta dengan berhala. Yang penting kita yakin Allah minta. Bila masa pula berhala Allah jadikan sebab pertolongan ni? Bahkan Allah larang kita minta dengan berhala. Jadi kita kena faham, ya. Sebab kadang-kadang mereka tanya untuk bangkang tu yang jadi macam itu. Kalau mereka tanya untuk faham, insya-Allah penerangan itu boleh memberi mereka faham. Baik, selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma syrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama tarda min syamsika abadan abada. Allahumma qulna min dhulil ma'siyati al aziz ta'ati ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin.